Hari ini kita nak bincangkan tentang cara mudah nak amalkan pemakanan sihat. Pertama sekali mulakan dengan sarapan yang berkhasiat. Cubalah buat oat dengan buah-buahan segar atau roti gandum dengan avocado. Makanan segar ni bukan saja sedap tetapi juga memberi tenaga untuk memulakan hari. Setelah sarapan, jangan lupa untuk sediakan snack sihat. Buah potong atau kacang adalah pilihan yang baik untuk mengelakkan rasa lapar sebelum waktu makan. Amalan ini bukan sahaja menyokong diet seimbang tetapi juga membantu mengawal selera makan. Ingat, snack sihat boleh menjadi sahabat sepanjang hari anda dan memberikan tenaga tambahan untuk aktiviti harian. Jadi pastikan snack anda sentiasa tersedia. Jadi, apabila kita memilih makanan, ingatlah untuk sentiasa mencari pilihan yang lebih sihat. Contohnya, gantikan makanan bergoreng dengan yang dibakar atau direbus. Ini bukan hanya menjadikan hidangan lebih sihat tetapi juga lebih enak dan menyegarkan. Ingat, setiap langkah kecil ke arah pemakanan sihat adalah langkah besar untuk kesihatan kita. Ingat juga jangan tinggalkan air kosong. Minum secukupnya sepanjang hari. Sambil kita memilih makanan yang sihat, jangan lupa untuk mengajak kawan-kawan kita turut serta. Bersama-sama kita boleh berkongsi resipi dan mencuba makanan baru yang menyihatkan ke. Mari kita ingat bahawa amalan pemakanan sihat bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga. Dengan mengamalkan gaya hidup ini bersama, kita dapat mencipta persekitaran yang lebih sihat dan membangun hubungan yang lebih kuat. Mari teruskan perjalanan sihat ini dan raikan setiap pencapaian kecil sebagai langkah untuk kehidupan yang lebih baik.